Cuba suara 1, 2, 3. Cuba suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pentas Bicara Buku, pentas dunia buku Dewan Merdeka Arah Sempat. Alhamdulillah. Ustazah, saya ni nervous sikit. Saya risau sebab sekarang kita tengah buat live Ustazah. Tajuk buku ni nak kahwin tapi saya dah kahwin Ustaz. Tajuk buku ni nak kahwin tapi. Jadi disclaimer untuk isteri saya di rumah. Saya tanya soalan bagi mereka yang belum berkahwin. Okey? Jangan marah saya. Okey? Adalah santai. Alhamdulillah. Ustazah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. dari mana tak kisah? Dari mana? Dari mana? Di Terengganu. Jauh. Sekali lah kan? Sekali lah. Takkan rasa gitu. Takkan rasa gitu pula. Lepas tu sampai mendarat. Terus sampai sini. Lepas ni kita ada di Angry pula dekat booth tak kan? InsyaAllah. Lepas di Dewan Tuan Razak booth 832. Alhamdulillah. Bagi pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sedang scroll TikTok, IG, Facebook, yang sedang belik-belik buku yang anda telah beli, apa kata singgah ke, saya lupa nama, pentas dunia buku. Kalau anda belum kahwin lagi, kalau anda nak kahwin tapi duit tak ada lah, tapi takut lah, tapi banyaklah isu nak hadap nanti, datang ke pentas Bicara Buku ini untuk kita sama-sama berbincang mengenai sebuah buku yang ditulis oleh pasangan Merpati Dua Sejoli, Ustaz Al-Hafiz dan Ustazah Atikah. Dan saya review ringkas je. Buku Nak Kahwin Tapi ni penulisannya realistik dari sudut dua persepsi. Persepsi seorang lelaki, persepsi seorang wanita, persepsi seorang bakal suami, persepsi seorang bakal isteri. Tanpa saya berceloteh panjang, Ustazah, macam mana boleh timbulnya idea kenapa menulis buku Nak Kahwin Tapi? Tapi sebelum tu, sebelum masuk tu, Macam saya suka santai-santai dengan penulis. Bila kita baca buku santai, nak buat special sikit. Selalunya saya akan perkenalkan penulis. Disebabkan penulis ini pasangan suami isteri, kita nak test sikit. Ustazah kenalkan Ustaz, Ustaz kenalkan Ustazah. Boleh Ustazah? InsyaAllah. Lalu saya boleh, dia nak tag Ustaz. Boleh. Okey, Ustazah, siapakah Ustaz? Suami saya. Betul, itu saya tak rafi dah. Okey, siapakah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua ya? Nampak? Alhamdulillah. Okey, saya perkenalkan pasangan hidup saya, Ustaz, nama diberi Ustaz Hafiz bin Ahmad Zahidi. Dia merupakan seorang mutawif dan juga bekerja sebagai ketua pegawai pemasaran di syarikat travel Darul Mubarak. Siapa-siapa yang nak pergi umrah ke, haji ke, melancong ke mana-mana, bolehlah. Terus pada Ustaz Hafiz. Dia anak sulung daripada 8 Ustaz. Ya ke? Betul. Ada kena ada ya ke? Anak sulung daripada 8 adik-beradik. Dan sebelum ni belajar di Mesir dalam kuliah bahasa Arab. Allah Allah. Dan mempunyai anak 5 orang lah. Tadi tak dapat tambah lagi kan? Tak ada lagi. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz Hafiz. Okey, Ustaz, perkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada moderator. Memang satu soalan yang biasa bagi orang lelaki. Dia lelaki Allah Ta'ala cipta dia makro, dia bukan mikro.
Kalau tanya tarikh lahir, nombor IC, tarikh lahir, umur anak, biasanya fail lah, biasa. Tapi alhamdulillah. Tapi saya moderator tak minta lah sebut tarikh lahir itu, jadi alhamdulillah selamat. Saya tahu Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita beli beras insya-Allah. Okey. Baik, nama Ustazah Atikah binti Yusof, asal Kelantan. Anak keempat daripada 10 orang adik-beradik. Belajar dulu di Universiti Al-Azhar, Mesir, jurusan Usuluddin. Jumpa kat Mesir tak? Ya. Ayah cinta. Ayah. Ayah tu pun saya tak ada bakso lah. Okey, isteri kepada Ustazul Hafiz, ibu kepada 5 orang anak, Muhammad Amir Ilhaq, Wardah Al-Uzma, Alia Al-Iman, Dia Al-Fatihah, Muhammad Ashraf Al-Haris, 5 orang. Kerjaya juga sekarang masih lagi aktif menulis, masih sama juga freelance untuk designer lah, hasilkan grafik-grafik insya-Allah. Wallahualam, itu sedikit. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, Ustaz dan Ustazah ni tu ada background designing Ustaz kan? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok buku Nak Kahwin Tapi ni, dia lebih terpanggil lebih ceria, dia meriah dengan pelbagai grafik. Hasilnya designer kami fikir juga, Ustazah ni mesti dia grafik nanti kalau aku buat tak cantik kan tak okey. Jadi designer kita orang buat tungkus lumus, maka terhasil lah Nak Kahwin Tapi. Okey Ustaz, saya tanya lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah memperkenalkan pasangan masing-masing. Alhamdulillah semua lulus lah kiranya. Ustaz, lulus lah? Lulus. Saya nasib baik pasangan saya tak ada. Saya takut saya fail. Itu dia tengok dari rumah je. Okey, soalan saya adalah Ustaz, macam mana boleh tertimbulnya idea nak tulis buku Nak Kahwin Tapi ni? Apa yang spark Ustazah nak tulis bersama ni? Silakan. Okey, baik. Sebenarnya buku ni ditulis rentetan. Sebelum ni kami ada satu lagi buku kami tulis. Buku pertama kami tulis bersama, tajuknya Suami Sahabat Rasulullah, Isteri Setengah Khadijah. Kemudian daripada buku tersebut kita melihat ramai orang dia memahami sebab apa perlu kahwin, tetapi dia akan stuck sampai situ saja. Kadang-kadang kalau kita tengok realitinya berlaku, ada orang nak kahwin dan ada orang dia sampai dia beranggapan tak payah kahwin, sebab kalau tak kahwin pun kita boleh hidup, apa nak takut, tak payah kahwin. Contoh, ada juga disebabkan di kalangan orang muda meletakkan seronok nak kahwin, tapi lepas kahwin tu dia persoalannya selepas kahwin. Maksudnya kalau sebelum kahwin tu okey, dia akan berlaku. Kalau saya dulu masih belajar dulu, ada seorang sini saya sebut, bila kita berkahwin ni 5 tahun pertama manis, 5 tahun kedua dia dah start ujian pertama. 5 tahun kedua contoh dah ada anak sulung, lepas tu ada pula anak yang kedua dan ketiga, maka kat situlah akan terujinya perkahwinan. Jadi buku ini ditulis sebagai salah satu perkongsian kami atas pengalaman kami. Mungkin kami pun barulah berkahwin, taklah lama, baru dalam 13 tahun kan? Baru 13 tahun, tapi ada rasa tanggungjawab untuk berkongsi. Sedikit sebanyak kita nak supaya, terutamanya orang muda lah, dia tidak meletakkan kahwin, selepas kahwin selesai. Sedangkan perkahwinan tu dia baru, orang kata apa, first step, langkah pertama baru, tak mula lagi pun. Bila kita akan nikah tu, qabil tu ke, aku terima nikahnya ke, itu baru permulaan. Panjang lagi sebenarnya, itu berpermulaan. Jadi buku ini ditulis mengisi kekosongan untuk persoalan-persoalan tersebut. Dan yang paling macam model tersebut, memang buku ini fully grafik ataupun full color. Jadi senang sebab orang sekarang dia tak macam orang dulu. Kalau kita dulu belajar kita Arab kan, kola daripada riwayat scan. Sekarang orang nak tanya, kalau saya buat scan boleh apa? Macam Ustaz Azhar kan, boleh tak saya bawa bakal tunang saya naik motor? Ustaz Azhar kata boleh, dengan syarat letak papa dia kat tengah. Jadi dia nak soalan macam tu terus dapat jawapan yang sesuai dengan keadaan tu. Itulah antara sebab kita tercetusnya idea untuk menulis buku Nak Kahwin Tapi. Itu betul Ustaz. Ustazah pula apa cetus untuk menulis Nak Kahwin Tapi? Okey, bagi saya sebenarnya penulisan Nak Kahwin Tapi ini macam Ustaz beritahu lah tentang
suami sehebat Rasulullah, isteri setadi Siti Khadijah. Buku ni tulis masa di Mesir. Masa tu saya baru kahwin dengan Ustaz. Nanti memang istimewa lah kami nak siapkan ni, nak kongsi macam mana kan buku ni perkongsian ilmu tentang perkahwinan. Sebab kita dah lalui fasa tu. Jadi kita rasa ada tanggungjawab kita nak kongsi ilmu dengan pembaca kan. Sebabnya masa saya baru ada satu madah atau kata mata pelajaran subjek madah subjek iaitu khusus untuk perkahwinan yang doktor tulis. Dan ia dah subjek wajib. Jadi kita belajar tu memang terinspirasi lah daripada kita belajar ambil exam. Jadi bila kahwin dengan Ustaz, saya pun dah bincang dengan Ustaz, macam kalau apa kata kita tulis suatu yang kata benda yang untuk dikongsi pada umum kan, benda yang kata semua merasai benda ni kan. Jadi itulah yang pertama saya tulis, iaitu dengan Ustaz buku Suami Sehebat Rasulullah, Siksa Siti Khadijah. Maka buku yang kedua itu Nak Kahwin Tapi ni daripada mesra pembaca. Sebab infografi dalam ni agak kata orang kata memang senang lah untuk membaca faham kan, lebih ringkas. Kalau macam buku yang pertama itu lebih pada penulisan panjang, tapi yang ni lebih grafik yang agak cantik lain. Jadi memang sebenarnya poin utamanya nak kongsi ilmu tu, rasa ada tanggungjawab kongsi dengan semua tentang pengalaman kami berdua kan, walaupun dia kata baru je 13 tahun kan. Jadi dia kata bagi bunyi walau ayat, sampaikan satu ayat kan untuk semua kan, untuk bagi manfaat kepada semua kan. Jadi buku Nak Kahwin Tapi dan buku yang saya sebut Suami Sehebat Rasulullah, Isteri Setanding Siti Khadijah ni, dari sudut realiti pemerhatian Ustazah lah kehidupan awal-awal fasa perkahwinan. Dan hari ini di Pesta Buku ni kita Ustazah dikelilingi oleh buku. Dan ribuan buku itu telah menghidup watak-watak. Dan tanpa kita sedar, kisah cinta mereka tu kita impikan nak rasa juga. Dan kita tahu di pengakhiran sebuah kisah itu mereka bahagia. Mereka bahagia, itulah noktahnya. Tapi realitinya Ustazah, kami contoh anak muda, kita nak kisah kita tu bahagia, bukan sekadar macam Ustaz sebutlah, bila akad nikah, settle. Kita nak kehidupan lepas tu, yang bila lepas kita hidup bersama pasangan ni, kita boleh nampak sisi mereka yang lain. Dari sudut persediaan, dalam buku Ustaz Salah Nak Kahwin Tapi ini diceritakan tentang persediaan ilmu, emosi, kewangan, sosial sebagainya. Bagi pendapat Ustaz, sebagai seorang anak muda yang nak kahwin tapi ada banyak soalan, dalam beberapa persediaan yang Ustaz share dalam buku ni, persediaan apa yang Ustaz rasa paling penting dan orang tak tengok pun persediaan tu, sedangkan benda tu penting? Silakan Ustaz. Okey, baik. Antara persediaan yang paling penting sebelum kita melangkah ataupun sebelum kita tekad untuk menikahi seseorang, baik lelaki ataupun baik perempuan, antaranya adalah ilmu komunikasi. Sebab kadang-kadang tambah sekarang, kalau kita tengok realiti sekarang dalam dunia terbuka ni kan, dia ada beberapa halangan yang menyebabkan kadang-kadang dia menjadi punca masalah. Contoh paling mudah, kalau kita berkomunikasi dalam WhatsApp. Contoh, suami bagi salam ke isteri, Assalamualaikum, siap salam. Suami tanya, dah makan ke? Dah makan dah. Kita faham dah makan dah tu dalam intonasi, janganlah marah, padahal dia jawab biasa je, dah makan dah. Itu tu. Jadi kita meletakkan tu, tunjukkan kita kan salah faham lah komunikasi. Salah faham, bila salah faham dia akan jadi masalah. Sebab itu dalam persediaan rumah tangga, komunikasi sangat penting. Sebab bila gagal komunikasi, dia akan gagal untuk memelihara satu hubungan yang sangat cantik. Ya Allah Ta'ala bagi banyak mawaddah warahmah
dalam hubungan rumah tangga. Tapi oleh kerana kegagalan untuk memahami komunikasi dengan baik. Sebab tu saya teringat ada seorang ustaz sebut, lelaki selamanya akan jadi lelaki, tak akan mampu jadi perempuan. Perempuan selama-lamanya dia akan jadi perempuan, tak akan mampu jadi lelaki. Sebab lelaki dia ada komunikasi dia tak sama, kan? Kalau perempuan pula dia ada komunikasi dia tak sama. Jadi kita tak boleh nak mengharap pasangan kita tu faham kita macam lelaki, sebab pasangan kita perempuan. Begitu juga pasangan perempuan, dia tak boleh mengharapkan pasangan dia tu faham macam lelaki. Macam saya sebut contoh tadi kan, lupa nombor IC ke, lupa anniversary ke, lupa birthday ke, dah habis kenyit mata dah habis buat macam-macam, pakai minyak wangi sembuh macam-macam, tak faham, letak IC my card kat tepi meja pun tak faham. Orang lelaki tu macam tu dia pembaris, kan? Tak faham. Sampai lelaki ni bergaduh. Benda simple je. Kadang-kadang sebab itu dalam persediaan paling penting dalam rumah tangga sebelum arah ke menikah, antaranya adalah komunikasi. Dan paling penting sebenarnya, kalau orang banyak tanya saya, ustaz, saya nak berkahwin, apa pesanan ataupun apa yang penting, saya cakap jaga solat. Jaga solat, insya-Allah. Itu yang paling penting. Berapa ramai orang masalah dalam rumah tangga kerana tak jaga solat. Bahkan tak pernah solat jemaah sekali pun dengan pasangan. Itu masalah. Pandangan saya lah. Wallahu a'lam. Ustaz, komunikasi. Ustazah pun. Kalau saya emosi. Sebab wanita ni kata perlu minyak emosi kan. Macam Ustaz dia kata, lelaki ni dia lemah buat nombor kan. Tapi wanita ni memang dia kuat. Memang dia tahu dah, kalau contohlah birthday suami kan, dah 3 hari dah prepare dah kan, mesti kan. Lepas tu kalau macam birthday kita kan, kita mesti mengharapkan suami kita sambut birthday kita kan. Ingatlah kan, bila lah nak ucap ni, tertunggu-tunggu ni. Tapi kalau lah satu hari tu suami buat tak tahu je, nampaklah kan, bawa diri terus kan. 11:59 malam tak wish lagi. Itu kan, itulah wanita kan. Tapi macam mana kita ni seorang wanita nak uruskan emosi kita, kan? Itu pentingnya ilmu perkahwinan. Bila pentingnya ilmu perkahwinan, macam mana kita nak cari ilmu perkahwinan? Melalui pembacaan kita, melalui apa kita belajar kan, cara kita nak uruskan emosi. Jadi pentinglah kan, kata wanita ni. Yang pertama ialah Ustaz kata emosi, percakapan, komunikasi kan. Komunikasi ni mesti akan melibatkan emosi, betul tak? Contoh, suami tegur kita kan, dia bagi nasihat, tapi kita tersalah anggap, oh suami marah kan, terus lagi. Jadi macam mana kita nak uruskan emosi tu? Jadi wanita-wanita di luar sana, anak-anak muda, bila kita nak berkahwin, kita kena mencari ilmu macam mana kita nak urus emosi. Kita mesti nak cari pasangan yang baik, kan? Pasangan yang baik, yang sempurna, pasangan yang memahami kita, yang boleh pujuk kita time kita kecewa, rasa terjadi orang kata tempat bersandar kan, bila menangis kan. Mestilah kan, kena tengok drama-drama sweet je kan. Tapi hakikat perkahwinan, kita kena sedar kan, hakikat perkahwinan sebenar ialah bukan manis tu sampai situ kan. Macam drama, manis tu ada, tapi dia tetap ada ujian-ujiannya. Sebab itu perlukan persediaan sebelum kahwin. Jadi memang tetaplah buku ni. Nak kahwin tapi ni memang kalau siapa-siapa yang memang nak uruskan emosi, nak macam mana nak cari pasangan yang baik, jadi sesuai sangat. Buku nak kahwin tapi ni. Sebab dia dah cerita kat situ. Dalam bukunya dah ada semua. Dia kata, okey, macam mana kita nak jadi isteri yang baik? Macam mana kita nak cari pasangan yang baik? Dah ada guideline ni. Okey, sebab memang kita bukan nak cari pasangan kita hanya 2-3 tahun saja. Tapi kita nak pasangan kita ni orang yang akan hidup seumur hidup. Seumur hidup kita lah kan. Jadi maksudnya kita nak pasangan kita membawa kita ke arah kebaikan. Jadi kita nak dapat pasangan yang baik, maka kita yang kena berubah dulu ke arah kebaikan. Ustaz, ini soalan luar soalan nak. Saya sudah lagi soalan, tapi ini just nak tanya dulu kita buat Ustaz. Ustaz, ni berkaitan komunikasi lah Ustaz. Ustaz senior dalam kehidupan lah, kira berani raya kan.
Okay. Contohlah Ustaz, bini kita masak, Okey. rasa dia tu tak menepati KPI kita. Okey. Contohlah kan, sebab kita dah biasa dengan masakan mak kita Ustaz. Daripada awal fasa perkahwinan Ustaz kan, mak kita masak ni, mak kita kenal kita dari kecil, dia tahu dah. Contoh saya orang Kelantan, dia tahu dah. Bila buat nasi kerabu tu, kena ada awah tu, awah ni, tu, kata. Oh, saya Tahu tahu. tu kan? Kita kan? Jadi kita ni, bila kalau orang Kelantan, orang Kelantan cakap makan ada manis sikit, lepas tu dia punya rasa tu ada punch sikit Ustaz. Bila kita makan first time kahwin, isteri bersungguh masak Ustaz. Ialah nak tunjuk, aku jadi isteri yang baik, boleh masak untuk suami aku. Tiba-tiba kita test. Allah, KPI kita mak kita Ustaz. Bini kita ni, kalau mak kita master chef, dia junior chef. Macam mana Ustaz? Kita nak pendam, ataupun kita cakap, sedap lah, sedap lah. Oh iya, pokok saya masak. Contoh. Ataupun kita ambil satu lagi direction. Boleh lah. Macam mana Ustaz? Ajak saya komunikasi, memberitahu isteri masakan dia, alhamdulillah boleh makan. Contoh Ustaz. Okey, baik. Satu soalan yang parah ni, jawab ni. Okey, baik. Cuma saya boleh bagi tu sebelum saya respon soalan daripada moderator. Maksudnya selepas pada kita salam je dengan imam, aku terima nikahnya, bermaksud kat situ kita akan terima baiknya, buruknya, kurangnya, lebihnya, kita akan terima dah. Itulah ikrar kita selepas mana kita akad nikah. Tapi bila sebut bab makan ni, sebab itu dalam bab makan ni, dalam Islam pun kita ada. Maksudnya kalau katakan contoh, kita makan tak sedap, antara yang paling baiknya kita jangan komen makanan tu lah. Kita kurangkan makan tapi kita cukup. Tak payah komen apa-apa, senyap. Itu lebih baik. Tapi kadang-kadang sebab kita baru nak berkenalan dengan pasangan, nampak comel dah. Bila masak-masak, Allahu Akbar, kan, lori garam tumpah ke kan, masin senyap je. Kalau saya punya pandangan ataupun saya punya senang je, makan sekadar yang kita boleh makan, tapi jangan komen ketika makan. Maksudnya lepas dah santai-santai, dah habis makan, contoh makan tengah hari, waktu petang-petang sikit, sebutlah sayang, tadi sedap dah kari tadi tu, cuma kalau kurangkan sikit masin tu lagi sedap. Dia kena kaedahnya macam tu, kena puji dulu. Kalau kata awak ni muka comel tapi masak Allah hauk, dia jadi tak cantik. Tambah kalau baru lagi menikah, terus rasa lepas pada tu tutup dah, pak dapur tak buka dah, cabut tak tong gas terus. Dia kata sendirilah agak susah. Sebab perempuan ini Allah Ta'ala ciptakan dia suka menghargai, dihargai. Sebab tu saya selalu kongsikan 3 ucapan dalam perkahwinan yang akan membuatkan kahwin itu jadi cantik. Yang pertama, ucapan terima kasih. Terima kasih. Walaupun simple mana, kita balik letih, dia hidang air masak sekalipun, terima kasih. Dia masak macam mana pun, terima kasih. Ucapan terima kasih tu akan jadi mahal. Ucapan terima kasih. Yang kedua, ucapan minta maaf. Kalau kita ada masalah, kita salah, kita ada kekurangan, jangan kita ego. Lelaki memang Allah Ta'ala bagi sifat ego, tapi tak salah, bahkan tak jatuh pun marah lelaki, minta maaf. Kalau dah salah, minta maaf. Dia yang jadi krisis pula urutan. Sebab apa? Tak minta maaf, duk tahan, tak apa, aku lelaki. Ya, Suami. Yang ketiga kita minta tolong. Jangan bagi arahan. Ayat dia minta tolong, tolong buat air boleh, tolong masak boleh, tolong buat biunsuk. Jadi kalau daripada kita bagi arahan, buat biunsuk je, buat air je, dia agak macam sampai dia akan rasa seolah aku ni bibi ke isteri. Tak nak. Itu antara caranya lah. Wallahualam. Alhamdulillah. Ya, 3. Terima kasih, minta maaf, minta tolong. Ustazah, emosi saya sebut emosi. Orang lelaki ni kan Ustazah kan, kadang-kadang susah nak pamerkan emosi, bercerita. Dan contohlah saya, macam saya memang saya jarang bercerita masalah saya dekat orang. Memang itu cara saya hadap hidup 30 tahun. Tapi si isteri, dia berharap saya berkongsi emosi. Contoh, saya stres kat tempat kerja, dia balik rumah, muka saya natural je kan, tak ada senyum, tak ada sedih. Dia berharap saya bercerita. Bila saya tak bercerita, dia akan fikir, salah aku ke? Kan? Jadi macam mana kalau seorang isteri nak tahu macam mana emosi suami, macam bagi ruang, macam mengurus emosi suami.
Sebab kadang orang lelaki ni dia mengurus emosi ni cabaran. Itu bagi saya tak, bagi saya seorang lelaki lah, tak mewakili seorang. Tapi macam mana isteri nak membantu mengurus, macam mana nak faham suami, dia emosi seorang suami. Okay, terima kasih kepada moderator. Soalan yang baik. Okay, kata kita nak memahami seseorang ni sebenarnya memakan masa. Memakan masa kan. Okey. Sebab apa? Sebab walaupun 10 tahun, 20 tahun berkahwin pun kita tak akan kenal pasangan kita. Memang kita tak akan kenal detail lah pasangan kita kan. Tapi kita boleh cuba. Sebagai seorang isteri, kita mesti nak kenal pasangan kita. Mesti kita nak tahu apa dia suka. Mesti kita nak tahu macam mana perubahan dia. Jika dia ada masalah kan. Dan macam mana kita nak tolong uruskan emosi suami kita. Bukan contoh suami kita balik kerja penat kan. Adakah kita ni sebagai isteri tunggu depan pintu membebel dekat suami kan? Adakah penat lah abang hari ni, penat lah buat kerja itu ni. Itu sepatutnya tak berlaku benda tu kan. Kita sebagai seorang isteri menjadi penenang kepada suami. Bila suami kita balik, kita senyum. Kita dah saling-saling yang pertama yang senyum. Senyuman isteri ni sebenarnya perubat hati suami. Betul tak? Suami-suami bila tengok senyuman isteri balik letih pun, Allah, seronoknya suami isteri puas bekerja. Puas bekerja. Bos mana? Sebab dia balik rumah, dia nak tengok pasangan dia tu dalam keadaan gembira, bukan menambah beban kepada dia. Jadi senyuman isteri walaupun kata kecil sekalipun senyuman tu, tapi sebenarnya begitu bermakna kepada seorang lelaki. Betul tak? Betul. Setuju 100%. Balik-balik kan, masa dia suami isteri ni, suami pun rasa Allah dalam kerja banyak. Mesti pula dengan tak senyum stresnya, bertambah stres kan. Tapi kalau tengok isteri tu senyum je, tak minta apa, senyum je, balik ke. Jadi suami ni berbunga-bunga kan. Tak sabar-sabar nak balik kan. Kat rumah. Lupa isteri dan anak-anak. Okey, itu kita sebagai seorang isteri kan. Bagaimana kita menguruskan emosi kita. Bab komunikasi kan. Sekiranya kita ada masalah dalam rumah tangga kan. Macam mana kita nak urus emosi tu? Yang pertama, kalau kita dalam keadaan marah kan. Yang pertama, kita biarkan benda tu reda dahulu. Perkara yang paling baik adalah diamlah. Diam. Supaya tidak berlaku pergaduhan yang lebih besar. Kan? Jadi kita tak nak timbulnya kata masalah yang makin membarah kan. Simpanlah hati kan. Sebaiknya kita diam. Dan kita ambil masa. Me time sekejap. Masing-masing me time. Kan? Me time sekejap dan dia kata biar pasangan kita bagi ruang dan ruang supaya bertenang, pada tubuh bertenang. Kemudian kita kembali balik berbincang apa masalah yang kita hadapi, apa yang kita emosi kita kenapa tidak terurus macam ni. Jadi kita boleh kongsi dengan pasangan kita supaya benda tu menjadi tenang lah kan. Kita tak adalah makin membarang kan. Jadi kita sebagai kelebihan kita sebagai seorang isteri dan wanita adalah bercakap lemah lembut. Suami ni nak dengar suara isteri yang lemah lembut kan. Tidak meninggikan suara kan. Ada ciri-ciri seorang wanita solehah tidak meninggikan suara kan pada lelaki kan. Maksudnya kita tak meninggikan suara tetapi tak bermakna kita lemah. Kita tak, bukan kata kita tak tinggi suara, kita lemah. Tapi wanita ni kelembutan dia tapi ada tegasnya. Itu adalah pilihan lelaki. Jadi kita nak jadi wanita dan isteri yang baik, macam mana kita kena pandai urus emosi kita. Macam mana kita boleh tahu. Kalau dah banyak tahun kahwin, isyarat. Contohlah suami yang bagi isyarat ni kita faham. Oh dia nak air. Oh dia nak ni. Dia jom. Kita tahu dah. Jom ni apa? Bersiap. Nak keluar. Jadi tak perlu dah bagi isyarat. Badan dah boleh sebab sampai tahap kita kenal pasangan kita. Jadi kalau suami kita diam, ada masalah tu, kita kena mula dulu. Jangan
Jangan kita biarkan pasangan kita hanya dengan masalah dia. Allah. Terima kasih Ustaz Zahir. Emosi dan komunikasi ini saya sudilah poin yang besar. Contoh macam mungkin mereka yang seperti saya di fasa awal perkahwinan ni, kita masa nak kenal gaya komunikasi macam mana, nak kontrol emosi macam mana. Dan dalam buku ni saya nak bawa penonton, pendengar semua ke dalam buku Nak Kahwin Tapi ni, Ustaz sangat kongsi juga tentang konfrontasi, tentang kalau ada isu dalam rumah tangga, macam mana nak settle isu-isu tersebut. Baik Ustaz, Ustaz sekali saya nak tahu, dalam buku Nak Kahwin Tapi ni ada saya perasan yang panggil konfrontasi tu lah. Dan saya tahu tapi topik yang dibawa bahagian tersebut topik yang agak berat lah. Tak nak sebut kalau boleh kan, macam contoh cerai ke apa. Kenapa Ustazah meletakkan juga topik-topik tu dalam buku Nak Kahwin Tapi? Kenapa boleh tiba-tiba macam kena masuk ni, ada sebab ni? Silakan. Okey, baik. Itu antara keperluan dan juga ilmu bagi pasangan yang berkahwin perlu tahu. Sebab kadang-kadang bila emosi dan komunikasi tak diurus dengan baik, dia beranggapan benda tu benda biasa, benda gurau. Pernah berlaku kes kan, yang mana dia bergurau je, tak ada lah kan, ataupun cegah lah, contoh. Dia beranggapan ucapan tu biasa, tak ada mana. Tapi bila sebab apa jadi gitu? Sebab kita ada ilmu. Sebab itu dalam persediaan perkahwinan kita masukkan juga topik ini supaya pembaca dapat gambaran awal. Dalam urusan rumah tangga dia akan ada solusinya, dia akan ada peringkatnya. Kalau sampai peringkat memang tak boleh dah nak diselesaikan cara yang sepatutnya yang dah ada, mungkin itu cara yang terbaik lah. Nanti kita masukkan tu sebagai kena bagi tahu ada cara. Sebab kita tak nak rumah tangga yang dibina ini dia hanya memahami surface sahaja. Hanya tahu lepas kahwin okey seronok, boleh pergi jalan sesama, boleh pergi travel sesama, boleh gambar post Insta sesama, buat video sikit, lepas tu buat wig sikit, ucapan apa hari lahir, itu saja. Sedangkan di sebalik tu ada juga perkara-perkara yang dia perlu tahu. Bahkan untuk lelaki pun bukan sekadar itu sahaja, bahkan lebih lagi. Tambah kalau dia ada anak perempuan pula, lagi banyak perkara yang dia perlu tahu. Jadi kita masukkan tu sebagai salah satu gambaran awal. Dia nampaklah, kalau berlaku macam ni, ini caranya, ada solusinya. Supaya bukan sekadar lelaki saja, bahkan perempuan pun faham. Kita tak nak nanti perempuan pula, awak cerai, saya ceraikan awak. Kejut pula. So, isteri ceraikan suami, pelik juga kan. Jadi kita masukkan tu sebagai gambaran. Supaya dia tahu. Sebab buku ini bagi saya sebagai penulis dia basic, asas. Tapi kalau nak bahas macam mana kalau sinetron kan kita tengok Indon, dia kan kalau dia nak talak 3, dia ulang 3 kali. Aku talak kamu 1, aku talak kamu 2, aku talak kamu 3, baru jatuhnya 3. Contoh kan. Jadi kita nak bahas tu panjang lah. Cuma kita bagi gambaran awal saja. Okey, kenapa kita letakkan sedikit konflik kan dalam tu? Sebab apa? Ini sebagai persediaan awal. Sebab bagi kita, lepas kahwin kita rasa, wow, semua indah. Wow, dia kahwin, seronok ni. Mestilah seronok kahwin kan. Okay. Tapi kita tak tahu apa ujian-ujian dalam perkahwinan. Jadi kita letak gambaran awal supaya bersedia untuk menghadapi sekiranya berlaku konflik. Sebarang konflik. Jadi kita dah bersedia. Kalau berlaku konflik macam ni, apa yang kita boleh buat? Sebab apa? Supaya kita dapat atasi konflik itu supaya tidak supaya benda itu tidak ke arah yang meruntuhkan. Sebab kita nak berkahwin, bukan kita nak berkahwin sementara. Kita nak berkahwin untuk selama-lamanya. Nak bawa pasangan kita hingga ke syurga. Betul tak? Kita tak ada nak kahwin, tak apalah kahwin sebulan 2 dah tak ada. Kan? Bukan. Kita tak nak. Sebab apa? Sebab perkahwinan ni adalah merupakan tanggungjawab. Sebab itu kenapa kita akan rasa, bila kita rasa nak kahwin, kita rasa lepas kahwin apa matlamat kita? Sebenarnya matlamat kita nak kahwin untuk apa? Adakah untuk kita nak kahwin suka-suka? Ataupun kita ikut trend? Tak. Tapi kita nak kahwin, kita kena ada rasa ada tanggungjawab. Lepas lepas kahwin, ada tanggungjawab ini. Jadi letak dalam buku tu supaya pembaca lihat, okey, lepas kahwin ada konflik macam-macam ni, kita
urus macam ni. Jadi itu lebih nampak gambaran sebenarnya sebuah perkahwinan. Bukan untuk menakutkan para pembaca, tak. Tapi untuk sebagai persediaan. Supaya kita dah ada ilmu tentang nak uruskan konflik tu kan. Jadi sebab kadang-kadang kita konflik rumah tangga ni yang kata macam-macam kan bentuk. Tambah-tambah perempuan kan, kita seorang isteri, macam mana kita nak uruskan konflik rumah tangga? Banyak. Terus berkaitan dengan anak, lepas macam mana kita nak urus pasangan kita lepas 5 tahun yang pertama, 5 tahun yang kedua kan. Jadi sebab tu kenapa kita letakkan konflik tu dalam tu sebagai persediaan untuk para pembaca. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, kena beli buku dan baca sendiri. Dan sebagai persediaan masing-masing. Jadi dalam buku ini konflik itu diletakkan sebagai inilah realiti dunia perkahwinan. Ya, betul. Ada yang happy, tanggungjawab bersama, bina keluarga. Namun kita tahu ada juga satu sisi yang melibatkan perceraian, konflik orang ketiga. Itulah realiti dunia perkahwinan. Berlaku atau tak berlaku pada kita sahaja. Betul. Boleh jadi bukan kisah kita, kisah kawan-kawan kita. Baik, alhamdulillah. Bagi rakan-rakan yang berada di pentas bicara buku, sesi perkongsian daripada Ustaz Zulkafli dan Ustaz Hatikah berkaitan dengan buku Nak Kahwin Tapi. Mesej akhir untuk penulis bakal pembaca atau yang dah beli, tunggu sign Ustaz ya. Mesej akhir juga buat mereka yang berniat nak kahwin tapi ada banyak tapinya, tak ready dan sebagainya. Apa mesej Ustaz untuk mereka? Baik, yang pertama mesej paling jelas kita sebagai penulis, kita nak ingatkan perkahwinan ini adalah salah satu sunnah. Yang perkahwinan ini mengajar kita tentang banyak perkara, menguruskan emosi, menguruskan komunikasi, dan yang paling penting jangan takut untuk berkahwin. Jangan untuk berkahwin, sebab kahwin ini juga Allah SWT akan bagi banyak rezeki yang kita tak sangka-sangka. Dan paling penting, kalau sekiranya Allah Ta'ala dah berikan kita nikmat macam-macam dan kita rasa kita cukup sempurna dari sudut pengetahuan ilmu dan seumpama dengannya, maka dan kita ada pasangan, maka teruskan dengan mengikat dalam ikatan pernikahan. Dan insyaAllah yakin dan percaya pernikahan ini akan memberikan satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang berkahwin. Bahkan yang paling mudah, ibadah yang paling panjang dalam hidup manusia adalah ibadah perkahwinan. Yang paling panjang, bermula daripada akad nikah sampailah ke akhir hayat. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Untuk para pembaca, memang harapan besar lah. Saya memang mengharapkan sahabat-sahabat menemui pasangan yang baik. Kalau kita nak jumpa pasangan baik, kita kena ubah diri kita untuk menjadi orang yang baik. Betul tak? Jadi kalau kita ubah diri kita jadi orang yang baik untuk ke arah kebaikan, kita akan jumpa pasangan yang baik. Yang pertama, saya nak kongsi, iaitu kita kena selalu berdoa. Jangan putus-putus berdoa, kan? Walaupun kita sudah kahwin, jangan lupa, itu yang pertama. Dan kita kena betul, yang kedua kena betulkan niat kita. Kenapa kita nak berkahwin? Kenapa kita nak berkahwin? Adakah kerana kita terpaksa atau apa? Tapi yang pertama ialah kita kena berkahwin, niat kita adalah kerana Allah Ta'ala. Bila kita niat kita kerana Allah Ta'ala, maka Allah akan buka dan memudahkan segala urusan kita ke arah perkahwinan yang lebih baik. Dan kalau kita nak cari pasangan yang baik, maka kita ubah dulu diri kita untuk jadi orang yang baik. Maka kita akan dapat pasangan yang baik. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersama kami menerima jemputan kami Notah untuk berkongsi lebih lanjut tentang buku Nak Kahwin Tapi. Dan saya berharap untuk para hadirin hadirat sekalian yang mana sedang berperang dengan diri untuk menjawab persoalan, aku dah ready ke? Aku dah cukup ke? Aku ni boleh ke kahwin? Dapatkan buku Nak Kahwin Tapi untuk jelaskan lagi matlamat perkahwinan anda. InsyaAllah selepas ini Ustaz akan bersama di booth, Ustaz Sazah akan bersama di booth Notah
bertempat di Dewan Tun Razak Aras 4 di booth 832 NUKTAH. Dapatkan buku di sana. Kita ada happy hours bagi buku Nak Kahwin Tapi. Baiklah, akhir daripada saya berharap anda semua dapat bawa pulang satu benda, iaitu awak tak perlu sempurna untuk melangkah, awak hanya perlu jujur dengan diri sendiri, dengan pasangan dan dengan Allah Ta'ala. Semoga anda semua bertemu dengan pasangan hidup yang anda impikan. Bak kata orang bila wish kahwin, semoga kekal til jannah insya-Allah. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama.